Cucu atuk, kau perasan tak? Dah ada macam-macam, duit ada, tapi hati tu masih rasa kosong. Tak kau penat kejar dunia. Tapi bila malam, dada tu tetap sunyi. Macam ada benda tak kena. Sini atuk ajar satu rahsia ketenangan. Hidup ni bukan untuk kumpul harta buat diri sendiri je. Tengok pokok yang atuk tanam ni. Entah sempat ke tak atuk merasa buah dan teduh dia. Tapi orang tua-tua pesan, kita menanam hari ni, biar orang kemudian yang dapat rasa manisnya. Ketenangan sebenar tu datang bila hidup kau mula mudahkan urusan orang lain. Walaupun sekecil zarah. Berhenti fikir pasal diri sendiri je. Jadi macam pokok. Walau dibaling batu, dia balas dengan buah. Bila kita selalu mudahkan urusan orang lain, Tuhan pasti akan tenangkan dan lapangkan hati kita. Bantu orang, tinggalkan kebaikan. Benda ni yang akan hidup, walaupun jasad kita dah lama tak ada. Hiduplah untuk beri manfaat. Biar jasa yang tinggal. Ingat pesan atuk sayang ni.